Lah pentingnya dalam pengajian hadis ni dia ada sanad. Kita ambil agama kita ni kena tahu daripada siapa yang kita ambil, biar tahu punca kan. Kalau hadis jelas daripada orang ni sampai kepada Rasulullah. Hak Imam Bukhari pilih ni hak terbaik dalam perawi-perawi itu, dia pilih hak terbaik. Ada juga riwayat orang lain, tapi hak ni kurang kuat sebab ingatan dia kurang kuat. Imam Bukhari tak saya ambil dah tu. Bukan kerana dia tak bagus, ingatan dia kurang kuat. Imam Bukhari ketepikan, dia tak saya ambil. Maknanya agama yang sampai kepada kita ni melalui Bukhari, melalui kitab-kitab hadis yang besar-besar ni jelas, terang, dan kita meyakinkan kita. Adapun tarekat-tarekat ni boleh dikatakan keseluruhannya, keseluruhan dia putus sanad dia, tidak bersambung. Kalau orang kata bersambung tu, itu rekaan sebenarnya tidak bersambung, dia putus. Setengah-setengah tu dalam mimpi jumpa, setengah-setengah tu tahu, dia kata dalam yaqazah, sedar-sedar gini jumpa dengan Nabi SAW. Dia tu hidup 1000 tahun lebih dah lepas pada Nabi. Daripada situlah bermula tarekat dia tu, cara tasawuf dia tu. Ada pula yang kata di zaman Nabi SAW tu ada dah, cumanya ambil kemudian sikit. Ambil ni Sayyidina Ali saja, seorang saja. Ini pun pengaruh Syiah juga ni. Sayyidina Ali saja yang ambil tasawuf. Orang lain Nabi kira-kiranya tak layak lah. Sebab tu dia tak bui. Sebab itulah kalau kita tengok silsilah tasawuf ni kan, kok mana-mana dia sampai kepada Sayyidina Ali. Dia sampai kepada Sayyidina Ali. Nak sampai kepada Sayyidina Ali tu, pergi kepada Hasan Basri. Dalam seramai-ramai anak murid Nabi SAW ni yang sanggup mati kerana dia, pergi perai sana sini. Banyaklah kalau kita tengok dalam hadis ni, betapa sahabat tu nak jaga Nabi SAW, nak jaga Islam. Tak ada seorang pun lahir untuk Nabi bui tarekat ni, tasawuf dia, kecuali Sayyidina Ali. Cuba fikir, patut kalau begitu? Ya kata Sayyidina Ali pula ramai beribu-ribu anak murid ni, bukan seorang dua anak murid. Tak jumpa seramai-ramai tu kecuali Hasan Basri. Hasan Basri pula tak ada dengan dia, tak ada. Ulama hadis kata tak ada, tidak sabit liqa dia, tak ada. Lepas tu Sayyidina Ali beri lagu mana ilmu ke dia, dah tak jumpa. Hak ni lah dia marilah teori-teori lain lah, kita tak nak panjang hak tu lah. Jadi Hasan Basri, akibatnya apa dia ni, apabila campur banyak dia, setengah-setengah tu tarekat dia pula pecah pula. Seorang-seorang tu pegang tu 3-4 tarekat. Hak mana sah dia nak pakai tak tahu. Jadi pening juga ni pengikut ni. Jadi akhirnya apa dia hak dalam sunnah Nabi SAW kan, Nabi SAW ajar belaka kita kan, wirid-wirid gapo zikir-zikir ni ada kan, bahkan lebih lagi daripada orang tasawuf tu cerita. Nak masuk jamban ada, nak tidur ada, banyak pula tu. Cak lagu ni nak baca boleh, tak nak pilih. Nak selawat lagu ni, nak naik kereta, nak bawa kereta ataupun naik kenderaan, baca lagu ni. Nak makan baca lagu ni, selesai makan lagu ni. Nak tengok cermin boleh tengok lagu ni, baca ni. Pakai baju baru lagu ni. Ada belakang boleh tahan nak baca, tetapi semua orang tinggal. Sebab apa? Pasal dia pakai hausan ni, tak sahur. Dia kata hak ni molek. Siapa dia boleh dakwa lebih molek orang lain lebih daripada Nabi SAW? Sedangkan kedudukan hak dia terima saat ni mari mana? Hujah dia tidak bersambung tu. Seperti yang kita kata saat ni lah, tidak bersambung sampai kepada Nabi, jelas tak ada. Kalaulah ada amalan lagu, bapa orang lain tak ada sebut. Imam Bukhari ni bapa tak ada sebut lagu tu, selawat lagu tu ke, wirid lagu tu, bapa dia tak ada sebut. Ramai ni tutup guru dia ambil ni, sahabat-sahabat lain, bapa tak ada sebut. Yang jadi masalahnya bukan tak boleh, bukan dosa kita kata kalau kita nak berdoa dengan cara lain lah, sesuai dengan kita, tidak salah. Tetapi yang jadi masalahnya apabila kita mengutamakan hak orang lain tu lebih daripada hak Nabi SAW. Hak tu, situ jadi masalah. Kita tidak beramal lagi dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yang kita duduk pegang, duduk amal sungguh-sungguh ni hak orang lain, yang mana tidak terjamin. Kalau tanya orang tasawuf sendiri, kalau tanya dia mana lebih,
Cuba jawab, mana lebih? Doa hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar dengan doa hak tok guru kamu ajar. Cuba royak. Dia tak boleh kata hak tok guru saya lebih baik. Kalau dia kata, oh teruklah tu. Kalau dia kata, tak ada dalam dunia ni hak berani kata. Tak ada. Hak kita ambil belajar hadis ni, sahabat dia ramai, sahabat ni. Jelas, tak ada susuk-susuk, tak ada. Jelas. Sahabat-sahabat sekian ramai ni buat lagu ni. Tak ada bahasa sorang gitu, hak ganjil gitu Sorang tu pula tak bertemu pula, tak ada lagu tu. Ambil daripada sekian ramai sahabat. Bapa kita tidak yakin hak tu. Ini akibatnya apabila dia mari serangan luar saat ni kan, dia terjejas kita kepada pegangan asal kita, Quran dan Sunnah tu terjejas. Banyak kita tinggal. Banyak kita tinggal. Kita duduk pakai hak syekh kita. Kadang-kadang lebih kita utamakan syekh kita tu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu masalah kan tu. Apa gitu semua tu? Kalau iya pun syekh tu nak bawa kepada serupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu ya. Tasawuf betul lah kalau lagu tu. Kalau nak bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau mengakibatkan kita ni menganggap orang lain ni lebih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengutamakan dia tu lebih utama tu lagu mana? Kalau hak dia kata tu kita betul-betul jaga. Hak Nabi tidak gitu. Bahaya tu. Bahaya. Jadi kita pun duduk amal tu, pegang kemah keming. Hak Nabi sallallahu alaihi wasallam jarang-jarang pun tidak baca. Ia malainya kalau kita ambil pun hak dikatakan hak Nabi ni hak palsu pula. Hadis maudhu. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Ini semua akibat tidak belajar hadis. Itulah kesimpulan.